Dia dihantar jaga dekat satu tempat rumah contoh yang terpencil daripada orang lah. Alamak. Satu orang aja. Tapi alhamdulillah yang betul-betul orang tua-tua dulu saya ada bawa lah. Antar betul-betulnya? Seperti tahi besi. Tahi besi? Kenapa tahi hidung tak boleh pakai? Nak bawa, bukan tahi hidung tak ada lah. Tahi hidung tak boleh paku-paku. Itu jauhkan segala-galanya untuk keselamatan diri kita lah. Dugaan tu tak sampai pun. Dugaan tu saya pun kenalah pada tahun lepas tu. Kat rumah tu dekat rumah tu. Rumah tu cuma contoh ada satu je. Dan saya kena jaga, memang terpencil daripada orang lah. Jauh lah. Jadi satu malam tu dengar suara yang menakutkan lah. Tapi saya cari-cari suluh tak ada. Suara apa tu? Suara macam orang lah, bisik-bisik lah. Bisik-bisik apa ni? Cik Syukur bisik-bisik ni. Dia saya suluh dekat atas bangunan yang baru nak buat tu kan. Macam bim lah. Saya tak nampak apa langsui ya. Alamak. Rambut dia panjang, putih, mata ni merah, besar belah saga. Ya. Betul. Jadi saya cabar kat dia. Pasal saya dah ada benda kan. Saya cabar kat dia. Apa yang Cik Syukur cakap? Saya cakap kat dia, kalau kau berani kau turun lah. Dia cakap, saya duduk kat sini cari makan. Dia kata, cari rezeki lah. Kau datang sini nak buat apa? Bukan tempat kau. Cakap, kau pergilah jauh-jauh. Perasaan dia macam marah jugalah. Tapi apa yang pada saya bercakap tu, tangan saya dah ada dah. Mungkin dia nampak apa yang saya pegang tangan tu. Dia lari ya. Dia lari ke dia daripada tempat tu. Dia lari ke dia terbang ke dia apa? Dia terbang lah. Terbang Berapa kali dah jumpa benda-benda macam tu Cik Syukur? Lepas lah dalam 3-4 hari jumpa lagi. Saya jumpa dia tak tunjukkan muka kan. Dia berdiri tegak. Alamak. Dia rambut dia putih lah, panjang lah. Dia pakai baju putih. Rambut pun putih? Dia ngadap ke bukit. Alamak. Saya minta dia tunjukkan muka dia. Kau siapa? Cakap mengganggu saya dekat sini. Cakap habis tak macam mana katnya. Saya suluh kan. Dia tak nak pusing lah ni muka. Saya nak pergi dekat-dekat je kan. Saya tutup yang lampu, suluh lagi dah tak ada. Ya. Saya dah bawa bekal benda tu, paku dengan benda tu. Kalau Pontianak ni saya baling dengan paku tekan ke tengah belakang ni. Itu betul orang dulu lah. Habis miss lah, tak pernah, tak dapat lagi tak dapat. Itulah buat hari ini dalam sejarah Cik Syukur telah paku satu Pontianak, bawa ke balai polis, ambil gambar sekali tengok. Kalau dapat. Tak dapat Kalau tak dapat macam mana? Gulu gila kena buat paku je lah tentu. Oh iya ke? Ini kita senjata kita kerja malam kan. Macam-macam ni saya kerja malam ni. Pisau dia tak takut? Paku juga pisau tu senjata untuk manusia yang mengacau. Oh ya, pisau untuk manusia, paku untuk hantu itu untuk senjata yang benda gaib lah. Orang dulu-dulu katalah. Ya, itu. Dan Cik Syukur bawa sampai sekarang ini menjadikan Cik Syukur kalau buat apa-apa nampak ke lebih confident? Confident tak berapa lah kan. Tapi cuma nak menahankan diri daripada macam tu lah kan. Bagus Itu je lah. Itu je Cik Syukur, terima kasih banyak buat panggilan Jaga diri baik-baik. Relax lah. Relax lah. Bukan senang nak dapat Cik Syukur. Yalah. Cik Syukur jaga diri baik InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. My friend. My friend. Alamak Cik Syukur.